Rasulullah dia baring dekat dengan kawan tu duduk tidur. Tak khabar lah, kawan tu tak khabar lah. Maka apabila Rasulullah bukan tidur, dia tengah hari. Oh tu orang panggil, nak kata bukan tidur, bukan mimpi peristiwa Isra Mi'raj ni bukan mimpi. Kerana kalau mimpi tidak hebatlah mana. Ria ni dengan jasad. Mari. Apabila dia akad letak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak tidur lagi, dia tengah hari-hari gitu. Kita kadang-kadang berlaku benda ni tanya hari-hari ni bahaya ni. Hari-hari ni nak kata tidur sangat ke tak? Nak kata khabar pun tak? Dia duduk tengah-tengah halal tu. Lah ni orang panggil ala separuh minda. Separa minda dia panggil. Setiap benda kita nak nasihat orang, waktu tu paling molek sekali. Sebab tu tanya kita nak tidur, sebelum masuk tidur ni jaga, ni ala jaga. Sebelum masuk ala tidur ni dia ada luar sikit, jadi sikit-sikit. Nak kata tidur tak, nak kata khabar tak. Hak ni paling power sekali ni. Kuasa minda ni separa sedar ni, kuasa separa sedar ni. Hak ni sebab tu kita jangan tidur pakai handset, tidur tengok TV. Jadi tidur bro, nutup dengan TV. Jadi masuk benda setting di otak kita TV. Sebab tu tak nak tidur, banyak sebut nama Tuhan, banyak istighfar, banyak sebut nama Nabi Muhammad. Biar tidur dengan Tuhan, biar tidur dengan Muhammad.